jumpa lagi kita dalam rancangan Roda Goreng. Dia tak tahu. Dia orang baru. Dia orang baru. Okey? Baru. Ala-ala ni sebab kita ada topik yang sangat menarik. Chinese New Year dah dekat. Alright. So dia is about Chinese New Year glow up. Daripada zaman you kanak-kanak sehingga dewasa. So saya bawa special guest hari ni. Halo, nama saya Handsome Sam. boy. Handsome boy. Handsome. Cukup makan. Kita nak throwback dulu zaman-zaman you celebrate Chinese New Year. Beli baju raya memang ada lah. Okay. So kena tunggu 1 bulan sebelum Chinese New Year. Masa ada sales lah, especially yang warna merah punya. Kenapa merah? Untuk Cina, Ong. ya betul, ong. So boleh dapatkan banyak luck. Sekecil-kecil tu banyak tak nampak ampau. Masa kecil banyak. Nanti sekarang dapat? Sekarang single sometimes dapat. A little bit embarrassing but yes. Okay, masa kecil you dapat paling banyak amount ampau berapa in total? Pernah sampai 1,000 yang tu. Kita orang pun baru 500. Ya. 500 tu banyak je. Saya macam 200 tu pun macam-macam je lah. Kau campur kalau puasa penuh RM30. So duit masa kecil-kecil you dapat tu you buat apa? From my parents lah, mereka buka bank account. Bagusnya. Lepas tu tak tahu lah bila tiba-tiba lesap semua. Alamak. So saya tanya saya punya parents, so mereka bagi tahu lah, mereka dah ambil. Sebab pakai untuk apa? Pengajaran, education. Oh, education. You dapat lagi? Sekarang ada lagi. And you bagi ampau tak? Ada. Okay, thank you Sam. Dah faham maksud tu. The first time korang renew insurans dengan Roadtax, apa perasaan dia sebenarnya? Oh. First time bayar. Ingat lagi tak first time tu? Ingat. Tapi sebelum ni ayah saya bayar. Lepas tu bila dah kerja baru saya start bayar kan. 450 Viva. Viva. Sayang lah duit tu, Ya. macam penat-penat kumpul end up bagi kat kereta. First time ialah Myvi. Bapa yang belikan, so pun sama. Masa sampai selepas college, dah kerja, sampai turn saya bayar, rasa stress sikit lah sebab tak Myvi. murah. Once dah bayar tu kita dah fikir macam mana nak kumpul lagi untuk tahun depan ni lah. So you balik kampung tak Chinese New Year? Kuala Lumpur. Jauh. Hey, let's go. So pernah tak ada pengalaman you balik kampung? Okay, dalam perjalanan tu kereta rosak ke, accident ke ataupun something yang berlaku? Ni nampak banyak accident lah on the way balik kampung. Dia ada genting ni sikit. Betul tu. Banyak akan sadai sebab mostly kan naik bukit kan. Betul. Kalau korang pun nak renew insurans, kita ada apa? Kita ada compare sama MyEG. Kalau boleh bandingkan harga-harga insurans. To all my Chinese friends, I just want to wish you all a happy Chinese New Year. Hope this year you get all your wishes come true. Hope you guys get a great time. Yeah, happy Chinese New Year. Kongi Pacai. Okey, jumpa lagi kita dalam episod akan datang dalam rancangan Roda Goreng.